Isu ini memang buat ramai yang rasa serba salah dan sebab dalam masa yang sama. Pelakon wanita Aida Aris menjadi perhatian apabila dikatakan membuat sesi siaran langsung bersebelahan jenazah anak kepada Amiza Asnan, iaitu Allahyarham Andri Mikael. Menerusi satu perkongsian di Threads, tular semula rakaman video yang memaparkan Aida sedang bersiaran langsung sambil berkongsi keadaan terkini Amiza yang masih bersedih atas kehilangan anak tercinta. Dalam rakaman itu, Aida memaklumkan bahawa Amiza masih belum tidur dan terlalu letih dengan ujian yang sedang dilalui. Dia juga menyebut bahawa mereka memberi ruang untuk Amiza berehat di sisi arwah anaknya. Namun, tindakan tersebut menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan warga maya. Ramai yang berpendapat suasana di sebelah jenazah sepatutnya lebih tenang dan dipenuhi dengan doa, bukan sesi siaran langsung di media sosial. Ada yang menegur secara terbuka, mempersoalkan kenapa tidak mengambil peluang untuk membaca Yasin atau berzikir sebagai tandu penghormatan terakhir. Untuk yang mengikuti kisah keluarga ini, pemergian Andri Mikael memang satu kehilangan yang sangat besar. Allahyarham sebelum ini dilaporkan berjuang hampir setahun melawan kanser paru-paru tahap 3. Berita pemergiannya dikongsikan sendiri oleh Amiza di Instagram Stories pada hari Isnin dan ia benar-benar mengejutkan ramai pihak. Lebih menyentuh hati, sekitar bulan Februari tahun lalu, Amiza pernah memaklumkan bahawa Andre disahkan menghidap kanser paru-paru tahap 3. Belum pun reda ujian tersebut, setahun kemudian, aktris itu sekali lagi diuji apabila anak keduanya, Adrian Adam yang berusia 18 tahun, turut disahkan menghidap kanser tulang. Perkabaran itu juga dikongsikan di media sosial dan membuatkan ramai yang turut sama berasa simpati dan sedih. Dalam situasi sebegini, setiap tindakan memang mudah disalah tafsir. Ada yang melihatnya sebagai usaha berkongsi perkembangan. Ada juga yang menganggap ia kurang sensitif terhadap suasana duka. Apapun, mungkin ini menjadi pengajaran buat semua tentang adab ketika menziarahi jenazah dan menghormati perasaan keluarga yang sedang berduka. Pada pandangan anda, adakah tindakan membuat siaran langsung dalam suasana seperti itu wajar atau sebaliknya? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dengan cara yang berhemah. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.